Ni sisa-sisa makanan yang ada yang dimakan oleh monyet-monyet dekat Pontian. Tengok makanan. Biasa monyet-monyet je yang makan sepah-sepah macam ni. Dekat Pontian memang ada banyak monyet. Monyet makan kat tepi-tepi ni macam ni. Biasa manusia jarang makan macam ni. Ni monyet-monyet je yang makan macam ni. Kesian orang-orang Pontian nak riadah kat stadium Pontian ni. Dia makan monyet-monyet banyak kat Pontian ni. Jarang manusia ataupun orang makan macam ni. Ini antara peninggalan-peninggalan monyet-monyet yang berada dekat Pontian. Ini Pontian, monyet Pontian biasa memang macam ni. Dia duduk kat stadium tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Abang Fakrul Channel. Tutu FC, Abang Fakrul Channel. Wengkong Chanto FC, channel santai penuh energi. Bela tawa everyday happy dengan family dan member steady. Hey, ada vlog, ada cerita series, informasi santai memang syok habis. Kadang healing, kadang kelakar, sekali tengok memang tak sabar. Kalau stres mari sini dulu, layan AFC memang padu. AFC, Abang Fakrul Channel TV. Ini adalah video yang pertama saya buat untuk tahun 2026 ni. InsyaAllah saya kongsi sikit lah apa yang berlaku. Mungkin ada beberapa perkara yang serius, mungkin ada yang main-main, saya buat video. Ada yang seronok-seronok, ada yang serius. Semua hari ni sedikit serius. Sebab saya rasa benda ni hak awam, hak orang awam. Okay. So kat Pontian ni banyak tempat kan, makin cantik, makin elok kan, makin diperbaiki. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena ubah. Pertama, sikap kita adalah sikap yang kelas yang rendah lah. Okay. Nanti saya tengok lah. Biasanya manusia dia tak akan buat perkara yang sepah-sepah. Makanan, makan minum, semua mesti dia kemas kan. Kalau kita kat rumah, makan minum mesti kita akan kemas selepas makan minum kan. Kita cuci pinggan dan sebagainya. Sampah-sampah kena buang dalam tu sampah kan. Tapi nanti saya tunjuk biasanya yang buat benda ni monyet-monyet lah. Pontian ni memang banyak monyet. Kat stadium ni pun banyak juga monyet-monyet yang duduk kat situ. Sebenarnya dia memang sepahkan sampah-sampah kan, makan sampah-sampah. Memang sepah lah sebenarnya. Kesian lah orang nak datang jogging, orang nak duduk beriadah, foto kan. Awak tengok ni, bawah saya ni, saya duduk ni. Ni bukan saya duduk dan jadi retak tau. Saya tak pastilah, tapi saya tengok retak ni panjang dari sana ke sana. So mustahil untuk kereta yang langgar ataupun kenderaan ataupun benda-benda berat yang langgar. Melainkan struktur ni memang dah tak kuat. Kalau kita tengok dia punya struktur ni dah roboh kan. Ni tak tahulah roboh bila. Sebenarnya benda ni baru siap tahun ni 2026. Tak silap saya lah. Saya selalu jogging kat sini. So dia baru siap tahun ni. Cuma macam mana boleh pecah macam ni saya tak tahulah. So lepas ni kita tengoklah apa lagi produk-produk yang berada dekat Pontian yang baru buat akan pecah, rosak, sama ada vandalism ataupun produk tu memang dah memang tak berkualiti masa dibuat kan. Fasiliti-fasiliti yang dibuat tu dah memang tak berkualiti. Kalau tengok kat sini memang dia punya struktur ni memang macam tak ada besi, tak ada apa. Batu je, lepas tu batu pun tak cukup. Simen, kalau kita tengok lah. Saya tak tahulah, tapi kebanyakannya kalau kita nak buat struktur ni mesti ada besi kan. Saya rasa tak ada besi. Tahulah. Okay. So itu saja untuk hari ni saya kongsikan. So hopefully orang Pontian terutamanya ubahlah sikit cara kita nak jaga fasiliti.